Kira-kira 40 tahun dahulu, dunia berada di bawah kuasa makhluk asing, di mana gelak ketawa manusia tidak lagi dirasai dan kegembiraan telah direntak dari dunia cahaya. Dan itu telah menarik perhatian Ultraman bersaudara. Ayah Ultraman telah menghantar seorang lelaki yang berani untuk datang ke dunia yang diberi nama Ultraman Mebius. Macam mana dia? Dia nak temankan Mirai sampai bangun. Kalau dia nak temankan Mirai, nanti dia... Awak semua pun kurang tidur. Awak patut berehat. Kalau robot tu datang, awak semua dapatlah berlawan dengan dia. Okeylah. Selamat malam. Bukan Haji Mebius. Tak dapat sentuh robot tu. Malah Ultraman taruh. Tak serang dia sampai mati. Mebius tu, apa dah jadi dengan dia? Tapi sebelum dia hilang, color timer dah bertukar merah. Mungkin ke dia dah mati. Jangan cakap bukan-bukan. Jangan cakap benda yang tak elok. Betul juga. Biar saya pergi analisa robot tu dulu, ya? Saya akan cuba cari data lama dia. Manalah tahu kita dapat cari strategi yang baru? Jadi baik kita. Kalau begitu, mari kita tolong Encik Araiso. Mirai, apa yang awak akan buat? Tak guna. Tolonglah datang untuk pertarungan terakhir saya. Betul ke? Mereka semua tu
Nak awak balik? Kalau kau lawan musuh ni, kau akan mati. Mereka cakap dengan tegas. Saya tak boleh lindungi dunia lagi. Tapi saya nak lawan juga. Tapi, kenapa agaknya ya? Ya? Tak kiralah. Walau apa pun, Ultraman tetap akan lindungi. Perkara ini berlaku sebelum saya dilahirkan. Ultraman dah berada dalam bentuk manusia. Jadi, sekarang ni dia macam manusia biasa? Saya hanya menggunakan kuasa Ultraman untuk jadi bentuk manusia. Pada satu hari itu, secara kebetulan puak kami telah mendapat kuasa Ultraman. Ataupun kami tak pernah pun jangkakan ni semua. Tapi, memandangkan dah ada kuasa ni, kami rasa macam ada suatu matlamat yang kena pikul. Suatu matlamat? Ya ke? Sesuatu yang harus kami lindungi. Situlah tempat lahir saya. Planet Ultraman. Planet Ultraman? Jarak planet Ultraman ialah 3 juta tahun cahaya dari bumi ini. Jadi, sinar yang awak tengok sebentar tadi adalah sinar untuk kami jadi manusia. Maknanya kami dah tak boleh balik lagi. Kami akan kekal di sini. Untuk selama-lamanya. Jadi, maksudnya, planet Ultraman bertindih dan dibayangi oleh dunia dan menggadai nyawa mereka demi kepentingan planet bumi. Mirai, ada satu perkara lagi yang saya belum beritahu pada awak. Saya rasa robot tu adalah satu senjata yang dihantar untuk menakluk dunia kita ni. Untuk menakluk dunia? Boleh kalahkan dia? Kapten tengah minta pertolongan ibu pejabat untuk hantarkan gas spesi. Yang pertama, kita gunakan graviti. Papan penukar untuk melontar robot tu setinggi 80 km. Bila robot berada dalam ketinggian tu, kita akan aktifkan Raiden R30 Mine dan letupkan robot di bawah kuasa 2.6 G-Tan. Tapi untuk melengkapkan strategi ni, kita perlu tahu kedudukan robot tu sekarang. Robot tu dicatatkan sebagai Yimbarizer. 4 jam lagi akan muncul di lembah awas sawah. Macam mana awak boleh tahu? Kami dah analisa komunikasi di antara Ultraman Taro dengan ibu pejabat. Dari Taro ke? Kita dah dapat kebenaran dan Guy Space akan hubungi kita kemudian nanti. Tapi kalau kita gagal, bumi akan dimusnahkan oleh orang yang menghantar Yimbarizer kemari. Tapi saya tak akan biarkan perkara ni. Dunia ni bukan setakat planet kita aja. Sepuluh minit lagi Yimbarizer akan muncul. Rifle Phoenix akan sampai tak lama lagi. Beritahu Guy Spacey. CIG. Ini gas jepun. Gas spesi bersedia untuk gunakan papan penukar graviti. Mirai, di mana awak sekarang? Mirai, kita sama-sama akan pertahankan planet bumi.
3, 2, 1. Yimbarizer dah datang. Dia dah sembuh macam sedia kala. Tak mungkin. Itu Ultraman Taro datang. Mirai, sekarang awak dah betul-betul tinggalkan dunia ni. Mari kita sama-sama bereskannya. Lepaskan meteorit. Pergerakan Miraj. Peluru cahaya kosmos. Tembak! Naik, naik, naik. Hah? Apa dah jadi pula? Kenapa? Yimbarizer dah hilang, Kapten. Hilang? Apa dah jadi ni? Tengok sana. Dia gunakan space movement untuk larikan diri dan impact dari kembali semula. Mebius, apalah yang kau boleh buat? Kau tak boleh bertukar. Kan bagus kalau boleh bertarung sama-sama. Kau fikirlah kenapa kau diarah balik. Kapten, Jahanam! Berani kau rosakkan jet berjuang kami! Tak guna. Bukankah itu Mirai? Kau akan jadi lebih kuat dan menaikkan kuasa kau selepas kau kembali ke negara cahaya dan bersedia untuk peperangan akan datang. Peperangan yang akan datang. Dia bercakap dengan seseorang. Iya ke? Tapi kalaulah berterusan macam ni, Abang akan gunakan bom Ultraman. mana boleh? Bukankah itu cara bahaya untuk pertahankan diri? Itu untuk kecemasan aja. Kau jangan pandang rendah pada abang. Mirai! Ultraman Bolt. Ultraman Taro dah berjaya dah. Mirai, pergilah. Tunjukkan kuasa awak tu. Buktikan kuasa awak pada Taro. Buktikan pada dia. Oi, awak sedar tak apa awak cakap? Takkan Mirai boleh jadi Mavis pula? Ya, ada sesuatu di tangan Mirai. Ya, Mebius pun ada benda tu. Mirai, kan awak ni kumpulan guys. Dan tugas kita
untuk melindungi dunia ni. Sekarang cuma satu awak perlu buat. Berlawanlah bersama-sama dengan kami. Tapi jangan lupa pula apa tujuan kita berlawan. Kita berlawan untuk bertemu semula dengan rakan-rakan. Jadi, awak kena kembali hidup. Kita dah janji kan? Betul tak? Kan itu janji awak pada saya. GIG! Mebius! Mari kita bergerak. Mebius, pergi! Macam mana pun, saya nak berlawan juga. Itu tak perlu. Walaupun abang terpaksa menggadaikan nyawa abang, abang akan kalahkan Yimba Raiza. Tidak, Abang. Abang tak boleh mati. Saya bertarung habis-habisan, menggadai nyawa sebab nak jumpa rakan-rakan lagi. Inilah yang dia ajar pada saya. Abang tak faham ke? Betul ke? Betul kata kau. Mirai! Gunakan cahaya Mebius! Perisai Tigedi! Alamak. Tidak. Awak belum dikalahkan. Bukankah awak nak datang nak tengok perlawanan saya? Betul tu. Saya akan bertanding dalam perlumbaan antarabangsa. Sebab itulah awak kena balik ke sini. Walaupun saya takkan jadi doktor yang hebat. Ya, selepas pertarungan ni saya akan rawat kecederaan awak tu. Kami semua menunggu kepulangan awak, Mirai. Bangunlah! Mirai! Bukankah awak yang kata awak akan kembali semula pada kami? Jadi sekarang awak dah mungkin janji pun awak tak peduli lagi, ya? Mirai! Mirai! Perjanjian aku dengan rakan-rakan. Tengok tu, dia menandakan simbol api pada badan dia.
Kita dah pergi! Inilah dia. Yang Tuan Mei patut lakukan. Pegawai, saya akan bawa ke bilik rawatan. Mari. Mebius ni adalah rakan kami semua. Pada masa akan datang, saya akan melindungi bumi bersama dia. Ya, saya juga. Saya pun. Akan bersama. Saya pun. Tolonglah. Saya merayu pada awak. Tolonglah. Jangan suruh Mirai atau Mebius balik. Yun Baraiza hanya yang pertama. Pada masa hadapan, terdapat ancamannya lebih hebat. Tapi, kau bersama rakan-rakan kau pasti akan dapat mengatasi semua masalah. Ya, Abang Taro. Mirai! Berani awak buat saya cemas tadi, ya? Ni awak punya. Nampak samalah. Ya, ni pun. Okey, jom balik. Ya. Mirai. Terima kasih, ya. Buat apa tu? Jom balik. Termenung aje. Hari ni, kita dah buat satu langkah baru.